Macam tadi awal tadi Zul ada cakap pasal kita mulakan solat dengan takbir. Kenapa? Okey, bila takbir kita sebut Allahu Akbar ni, sebabnya solat ni pada awalnya kita nak supaya diri kita ni rendahkan diri kita. Even makna khusyuk sendiri adalah khuduk, iaitu rendahkan diri. So mula solat seseorang tu kena rendahkan diri dia. Dia kena tahu tempat dia adalah hamba, bukannya lebih daripada itu. So bila kita sebut kita ni hamba, kita dah tahu tempat kita ni adalah pihak yang rendah menghadap kepada pihak yang Maha Agung, maka orang tu akan lebih faham apa yang dia nak dalam solat tu sebenarnya adalah rahmat Tuhan. Kalau orang yang ego, susah dia nak tundukkan diri dia, minta keampunan, susah. Sebab tu kadang-kadang, bukan semua orang lah, tapi kadang-kadang kita solat ni rasa tak khusyuk sebab kita tak ada apa-apa nak minta dengan Tuhan. Sebab apa tak ada minta dengan Tuhan apa-apa? Sebab kita rasa macam aku dah ada semua. Inilah yang dimaksudkan dah tinggi diri, dah ada ego sendiri tanpa kita sedar kadang-kadang. Kita rasa macam solat kita tu bukan keadaan meminta. Kita rasa macam solat kita aku dah cukup lengkap, cuma nak langsaikan kewajipan aku saja. Sebab tu akhirnya kita solat tak ada rasa apa-apa lah. Lengkap macam tu, habis macam tu je. Sebab tu kita mulakan dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, kita yang kecilnya. Kita yang kedainya kita. Kemudian disusuli dengan doa iftitah kan. Tapi doa iftitah ni adalah sunnah. Ya. Yeah. Bukannya bukan wajib lah. Ya. Yeah. Ada cerita tak backstory ataupun kenapa doa iftitah ni disunatkan untuk baca ketika solat? Ya, yeah, ada cerita, iaitu doa iftitah dia ada banyak version riwayat hadis dan sebagainya. Dalam ni ada variasi, saya letak semua. Ada Allahumma ba'id baini baina khataaya, ada banyak riwayat. Dan bukan semua maknanya kita kena baca Allahu Akbar kabira, tak semestinya. Semuanya itu dibolehkan. Tapi kalau kita tengok semua version riwayat tu semua cerita pasal aku yang banyak dosa. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha hebat. Ceritanya begitu dalam semua riwayat. Bahkan kalau kita tengok asal kepada doa iftitah ni namanya doa tawajuh, iaitu kita baca wajjahtu wajhiya lillazi, itu asal starting dia. Cuma bila ada satu kali tu Nabi solat, Nabi jadi imam. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang dibaca Allahu Akbaru kabira walhamdulillah katsira sampai kepada wa asila. Habis solat Nabi tanya, siapa yang baca macam tu? So ada sahabat yang menjawab, okey, saya yang baca macam tu tadi. So Nabi kata, bacaan kamu tu menyebabkan pintu keberkatan tak berhenti-henti. Okay, maknanya sentiasa turun keberkatan atas bacaan tu. So sahabat-sahabat Nabi kata, lepas daripada Nabi sebut macam tu, kami tak tinggal dah doa iftitah ni. Sebab penting nak rendahkan diri kita dan nak mengaku bahawa kita ni banyak dosa. Sebab satu benda yang penting, ahli neraka, antara sebab dia masuk neraka adalah dia tak iktiraf diri ni adalah orang yang banyak berdosa. Dia iktiraf tapi akhirnya dah terlambat. Macam Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, fa'atarafu bidhanbihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Dia iktiraf, okey kami ni banyak dosa tapi dah terlambat. Ataupun dia tak iktiraf diri dia banyak dosa kat dunia, akhirnya jadi macam iblis. Bila Tuhan ciptakan Adam, dia tak nak sujud. Lepas tu Tuhan tanya, sebab apa kamu tak nak sujud? Dia kata, aku better daripada dia. Dia tak mengaku dia banyak kekurangan. Dia kata aku lebih better daripada dia. So itu adalah tanda besar kepada seseorang tu dah masuk ke dalam lembah kehinaan. Bila dia rasa dia besar, iaitu arahan Tuhan tak lagi bermakna untuk dia.